Yo, Assalamualaikum guys. Bersama-sama aku. Siapa lagi kalau bukan Ed di saluran Ed and Stuff. Okay, pertama sekali aku nak ucapkan selamat hari raya. Maaf zahir batin dekat korang semua. Sedar tak sedar dah tengah bulan Syawal dan dekat channel aku dah hampir sebulan tak ada new video. Nasib baik sebelum raya itu aku dapat buat live sekalian dengan korang kan, yang aku buat giveaway tu. Dan hadiah giveaway tu pun ada juga yang aku tak habis nak hantar lagi. Tapi untuk video kali ni guys, bukan pasal kasut. Dan sebenarnya aku tak rasa nak buat pun perkongsian pasal benda ni. Tapi disebabkan sambutan yang menggalakkan dan ramai yang tanya tips dekat aku nak kongsikan dalam video kali ni aku punya pengalaman berpuasa tanpa makanan selama 100 jam guys. Okay, so sekarang ni aku dekat luar, dekat tempat biasa lah, Tasik Ujana. Sebab aku malas nak rekod dari rumah, aku malas nak set up lighting lah. Okay, so dekat luar ni lighting dia natural. Aku pun tak perlu nak bersusah payah. Tapi sebelum tu aku nak cari pot yang sesuai untuk aku set up aku punya kamera. Yang redup sikit kan sekarang ni sebab memang tengah panas gila. So untuk korang semua, terima kasih banyak untuk siapa yang join video kali ni. Dan kalau macam korang dah sampai ke channel and Stuff tapi belum subscribe to this channel, jangan lupa klik subscribe button kat bawah dan tekan loceng kat sebelah dia guys, supaya nanti bila aku upload video-video terbaru korang akan dapat notifikasi dan kita boleh layan sama-sama. Okay, so aku nak cari pot nak lepak, nak set up dulu. Aku akan kongsikan secara detail pengalaman aku dan segala-gala benda yang ramai tanya dekat aku punya IG guys. Jom. Okay guys, so sekarang ni aku dah dapat pot untuk lepak setup kamera aku. Dekat sini pun redup lah kan, walaupun korang nampak dekat belakang terang gila, tapi tempat aku duduk ni dia redup lah kan. Jadi suasana mendamaikan kan, compare dengan kalau aku buat indoor lah. Okay, tapi satu, aku nak setup lighting susah juga sebab terlalu terang guys. Okay, tapi tak apa, macam aku cakap tadi, untuk aku punya puasa 100 hari ni, mula-mula memang aku tak plan nak buat special dedicated video pun untuk benda ni. Tapi once aku post aku punya story setelah aku complete 70 jam ataupun 3 hari, tinggal 1 hari lagi, memang ramai gila slide into DM lah. Okay, so dekat DM aku, soalan paling common, adakah aku tak makan langsung? Adakah aku minum air saja ataupun adakah aku minum air tak bergula saja? Which aku akan jawab secara detail kejap lagi lah. Okay, tapi tujuan utama aku buat video ni adalah aku kena buat satu disclaimer lah. Okay, sebab benda ni bagi aku dia bukan satu benda yang bersesuaian untuk masses, untuk semua orang. Okay, jadi kalau macam korang nak cuba, aku nasihatkan tolong buat korang punya research sendiri dengan terperinci. Lepas tu kalau boleh korang consult lah korang punya dietitian ke, korang punya nutritionist ke, korang punya gym instructor ke, korang punya doktor, lagi bagus kan. So korang akan dapat info yang secukupnya dan korang akan tahulah sama ada korang korang punya mental dengan fizikal boleh ke tak buat something yang macam ni lah. Okay, sebab benda ni penting guys. Macam aku sendiri, aku rasa berdasarkan research yang aku buat, info yang aku ada tu cukup untuk diri aku lah. Okay, sebab kadang-kadang kalau macam ada certain orang mungkin ada certain physical punya condition ke kan, boleh mendatangkan mudarat lah. Okay, so tu aku punya disclaimer. Aku bukan nak suruh korang buat kan, aku kongsikan tu sebab aku rasa aku satu achievement lah aku berjaya buat, walaupun untuk aku sebenarnya agak susah lah. Sebab aku memang jenis yang suka makan, lepas tu aku memang suka benda-benda manis guys. Okay, jadi sekarang ni aku akan kongsikan lah secara lebih terperinci. Kalau korang nak tahu di samping pertanyaan, bang abang minum air saja ke, abang tak makan langsung ke apa, satu lagi soalan yang sangat popular dan aku sangat penting adalah ramai yang tanya sebab apa aku buat. Okay, so aku akan kongsi dengan korang sebab apa aku buat. Kalau korang nak tahu, dalam masa aku rasa mungkin 1 ataupun 2 minggu sebelum raya itu, aku
agak kerap tau ternampak video-video ataupun reels kan dekat FB, lepas tu ada dekat IG, ataupun ada posting juga yang orang puasa 48 jam, ada yang 72 jam dan ada juga 100 jam tanpa makanan. Okey. Dan kebetulan adik aku sendiri pernah buat 72 jam tanpa makanan dan dia berjaya lah. Okey. Jadi disebabkan aku memang suka makan dan aku memang masa tu aku anticipate, okey, bila raya ni memang aku akan makan all out. Jadi maknanya aku kena selepas raya aku kena kontrol balik aku punya berat kan. Lepas tu aku pula suka makan benda-benda manis. Jadi aku kena make sure aku punya glukos tu terkawal lah. Okey. Dan memang true enough lah, bila dah raya tu seminggu aku duduk kat kampung kan, dua-dua belah kampung memang melantak kau-kau, tak ada, orang cakap tak ada kontrol langsung. Korang jangan contohi pula. Okey. So bila aku selepas seminggu raya tu, aku test lah balik kan. Aku test balik aku punya glukos kan. Uish, 5.9. Okey. Lepas tu aku timbang berat aku memang naik lebih almost 4 kilo lah kan dalam masa seminggu lebih macam tu. Jadi aku plan untuk puasa 6. Okey, lepas tu bila aku ingat balik sebelum tu aku dah encounter banyak posting pasal puasa tanpa makanan berpuluh-puluh jam ni. Dan aku pun sebenarnya aku dah buat aku punya research aku rasa agak detail lah, dan aku dah tanya orang-orang yang berkelayakan. So aku decide aku nak buat 100 jam lah kan. Lebih lah daripada yang adik aku buat 72 jam. Tapi aku tak pasti lah sama ada aku boleh buat ataupun tak boleh buat kan. Dan dalam kes aku tingkatkan dia punya level extremeness tu disebabkan aku nak buat benda ni dalam bulan Syawal. Aku plan, okey, aku akan sekalikan dengan puasa 6. Okey. Jadi bila aku sekalikan dengan puasa 6, waktu siang memang aku tak boleh makan langsung lah kan. Bukan makan, dah memang tak makan lah sebab puasa tu memang tanpa makanan. So minum, memang aku pun tak minum langsung guys. Okey. Jadi cara dia untuk korang yang tanya tu, memang aku minum sahaja dan aku tak consume langsung minuman bergula lah. Okey. Jadi dalam kes aku memang ambil air kosong saja. Lepas tu teh Ayataka, kalau korang tahulah ada FNN punya kalau tak silap aku, memang tak ada gula. Lepas tu dengan Americano guys. Okey, sebab aku memang suka air yang berperisa lah kan. So kalau macam tak ada gula pun ada perisa, dah cukup okey lah untuk aku. Okey. Jadi itu je yang aku ambil selama 100 jam aku berpuasa daripada makanan. Okey. Dan macam aku cakap tadi, sebab aku combinekan sekali dengan puasa 6, so siang memang aku tak boleh minum pun langsung lah. Jadi memang bagi aku agak ekstrim sebab aku suka makan dan aku suka benda manis guys. Okey. Lepas tu aku tambah lagi sebab apa aku buat tu. Okey. So tadi aku dah cakap kan, aku nekat aku nak buat 100 jam. Dan yang bestnya, bukan yang best lah kan, berdasarkan secara teorinya, bila buat 100 jam ni dia ada 4 stages guys. Okey. So badan kita ni bila kita buat, untuk hari pertama dalam masa kosong ke 12 jam ataupun 24 jam pertama tu, dia akan consume segala glycogen ataupun fuel yang ada dalam badan kita sebelum dia bakar lemak untuk energi guys. Okey. Jadi last meal aku adalah hari Isnin pukul 5 lebih pagi tu aku makan roti gardenia yang butter gula tu. So tu roti gardenia favourite aku makan satu. So lepas tu aku memang terus cut sampai ke hari Jumaat pukul 10 pagi. Jadi kita punya badan dia akan menggunakan bekalan glycogen yang ada ni lah. Okey, dia akan guna, lepas tu dia akan convert kepada energi. Dan tujuan puasa ni lama selama 100 jam adalah untuk dia bakar bahan-bahan bakar yang ada kat dalam badan kita ni sampai ke stage yang terakhir lah. Okey. Jadi untuk hari pertama macam tu. So macam mana aku nak speed up dia punya pembakaran ni? Untuk hari pertama saja aku lari treadmill 5 km lah, tengah hari kan. Tengah hari Isnin tu aku pergi gym, aku lari treadmill 5 km. Okey. Untuk speed up proses pembakaran bahan bakar yang ada kat dalam badan aku sebelum pergi ke lemak lah. Okey. Jadi bila hari first tu dia akan guna benda-benda ni sampai bekalan glycogen tu depleted guys. Okey. Jadi bila dah depleted, dia akan pergi ke stage berikutnya. Dia akan bakar lemak untuk convert
kepada energi guys. So itu yang selalunya badan kita tak sampai ke stage tu kan. Sebab bila glycogen dah depleted, kita ambil lagi benda-benda lain, so dia akan continue bakar benda-benda tu lah. Okay, bila dah start masuk hari kedua, dia dah start bakar bakar lemak untuk energi guys. Okay, tapi macam tu lah, benda ni mula-mula dia teori je, dan setiap stage ni pun tak sama untuk setiap orang lah kan. Dia bergantung kepada fizikal masing-masing, kita punya fuel dalam badan yang ada lah. Okay, lepas tu bila hari ketiga, dia akan go deeper into ketosis punya stage kan. Sama juga pembakaran lemak sebagai energi. Lepas tu selepas daripada 72 jam tu, secara teori dia akan pergi ke stage autophagy guys. Okay, so dekat stage ni badan kita akan recycle dan repair per sel-sel yang damage, protein apa benda semua ni. Itu dekat stage yang terakhir guys. Okay, sebab tu dia lama, sebab kita nak bagi badan kita depleted benda-benda ni dah sampai ke stage terakhir lah. Sebab selalunya kita tak sampai ke stage yang terakhir tu guys. Okay, so sebab tu aku buat benda ni untuk aku sampai ke stage yang keempat tu lah. Okay, so tu untuk menjawab soalan sebab apa aku buat. Secara jujurnya aku tak rasa pun macam okay, lepas hari pertama okay, aku dah masuk stage pembakaran lemak. Okay, lepas tu aku dah masuk deeper stage pembakaran lemak, dan aku dah masuk stage autophagy. Kita tak rasa pun, aku tak rasa benda-benda tu. Tapi satu cara kalau macam korang cuba dan korang nak dapatkan kepastian kan, sama ada korang dah melalui fasa-fasa tu, secara simple sebenarnya korang boleh beli ketone test strip. Okay, so test strip ni dia urinal lah, maknanya korang kencing dekat strip tu, dan akan ada bacaan ketone lah. Tapi aku tak rasa benda ni ada dekat semua farmasi, sebab aku ada try jugalah cari kan, tak jumpa. Dan benda ni aku jumpa dekat Shopee, tapi aku tak beli sebab masa tu aku dah hari kedua ataupun hari ketiga. So kalau macam aku beli pun tak sempat lah untuk aku cuba kan. Lepas tu satu lagi, kalau macam korang nak test, mungkin sebelum korang start tu ni, kalau macam korang betul-betul nak buat lah, ataupun aku dah nekat, kalau macam katalah aku akan buat lagi benda ni, sebelum aku start aku akan buat satu ni, aku pergi klinik buat test darah kan, yang ada all these readings. Dan bila aku dah hari keempat tu, sebelum aku berbuka, aku akan buat lagi sekali untuk tengok dia punya perbezaan guys. Okay, tapi dalam kes aku, apa yang aku monitor adalah aku punya berat badan lah. Semestinya setiap hari dia turun. Okay, lepas tu aku punya glukos. Glukos aku macam aku cakap tadi, awal-awal aku test sebelum aku start 5.9. Lepas tu dia turun ke 4.6. Lepas tu turun ke 4.4. Hari last tu aku tak sempat nak test sebab aku outstation lah. So aku tak bawa test strip tu. Jadi dekat situ aku nampak lah dia punya positive effect guys. Okay, ada juga 2-3 orang yang tanya, adakah ni IF bang? Okay, IF, intermittent fasting Okay, kalau kita tengok maksud intermittent tu pun, dia berkala lah kan. Ada yang 16-8, ada yang buat 12-12 kan. So 16 tu maknanya 16 tu korang fasting, dalam masa 8 jam berikutnya korang makan lah. Okay, kalau macam korang punya definisi IF tu melibatkan makanan, tak samalah dengan apa yang kita buat ni. Okay, kalau korang water fast tapi secara berkala juga 16 dengan 8 tu, bolehlah diconsider sebagai intermittent fasting juga kan. Macam aku punya apa yang aku buat ni, kalau aku tak puasa dalam masa sepanjang hari tu aku minum je kan, maknanya dia tak ada total break yang macam intermittent fasting lah, unless masa tidur lah. Okay, jadi tu perbezaan dia. Lepas tu guys, dia punya advantage. Apa advantage dia kalau buat benda ni macam yang aku cerita panjang lebar tadi, itulah advantage dia kan. Kau boleh kontrol kau punya glukos. Lepas tu korang boleh kontrol kau punya berat kan. Of course dia memang akan turun, sama ada banyak ataupun sikit je lah kan, sebab badan kita ni berbeza-beza. Lepas tu advantage yang aku kongsikan juga tadi, kita dapat pergi daripada satu stage kan, daripada bakar glycogen, lepas tu bakar lemak, lepas tu repair damage cell lah, ataupun recycle damage cell. Persoalan berikutnya adakah aku buat aktiviti heavy ataupun aku terus berlari masa aku puasa daripada makan 100 jam ni lah. Kalau dalam masa yang sama
aku ataupun korang push kau punya badan ni untuk buat heavy activities lah. Contoh kau pergi berlari kan, aku pergi berlari hari kedua, hari ketiga aku push kan, kemungkinan besar korang punya berat dia tak turun guys. Okay, sebab apa? Sebab badan kita tak ada ambil external sumber kan. Kita tak ambil glukos, kita tak ambil ni. Jadi energi kita kena ada kan. Jadi bila korang push badan kau, stress hormon kortisol akan terhasil dan meningkat guys. Okay, jadi bila korang ada banyak kortisol ni, dia akan effect korang punya ni, korang akan susah turun berat badan lah. Okay, dia akan effect korang punya muscle pula. Jadi sebab tu macam aku just buat aktiviti aku berlari hari first je. Hari first aku berlari, lepas tu hari-hari berikutnya sampai ke 100 jam tu aku just menjalankan aktiviti seperti biasa lah kan. Pergi kerja, lepas tu berjalan aku memang betul-betul light lah kan. Berjalan ke sana sini, lepas tu tidur kan. Jadi kalau macam kau tingkatkan kau punya aktiviti dan dengan harapan kau cakap macam okay, lagi cepat aku ni, lagi banyak kau punya lemak akan bakar ke, nanti badan kau akan resist guys. Okay, end up kau akan jadi lebih stres dan kau punya berat takkan turun dengan lebih banyak okay. Sebab tu aku proceed dengan aktiviti yang biasa saja guys. Okay guys, yang berikutnya aku nak kongsikan macam mana aku punya pengalaman daripada hari pertama sampai hari terakhir, hari Jumaat pukul 10 pagi aku buat benda ni lah. Okay, masa hari pertama, of course malam sebelum tu aku makan macam biasa kan. Lepas tu aku tidur, and then aku bangun tidur pukul 5 pagi. Aku makan seketul roti gardenia, butter, gula tu, and then aku terus stop daripada apa-apa food intake lah. Okay, hari pertama aku masih tak ada rasa lack of energy lah. Okay, memang rasa masih steady. Sebab tu tengah hari tu aku boleh bantai lari 5km dekat atas treadmill. Basically dia macam hari biasa kita berpuasa lah kan. So kalau macam aku percaya ramai juga di antara korang yang bulan puasa pun buat aktiviti macam biasa kan. So bila aku lari pun aku tak rasa lack of energy kan, tak ada rasa mengantuk sangat. Petang tu maknanya hari first bila aku berbuka daripada puasa 6 hari pertama tu, aku minum air kosong lah. Okay, jadi bila aku minum air kosong, dia rasa macam bosan lah. Sebab kalau macam bulan puasa kita berbuka, kita boleh minum, kita boleh makan lah. Jadi okay, aku boleh minum air kosong saja. So macam aku cakap, aku perlukan air berperisa. Aku pun okay, aku order Americano lah kan. Aku beli Zeus punya Americano 1 botol, 1 liter tu. So aku minum lah. Tapi dekat situ aku buat kesilapan guys. Sebab apa? Sebab bila aku minum kopi kan, aku jadi lebih segar. Lepas tu aku susah nak tidur guys. Jadi bila salah satu tips kalau macam kau buat benda ni, kalau boleh korang kena keep busy, ataupun bila tak busy tu, kalau tidur lebih baik lah kan. Jadi aku susah nak tidur. So dekat situ aku silap lah kan. Maknanya bila malam tu aku tak rasa lapar sangat kan, sebab kita dah minum air. So aku hydrated kan. Tapi disebabkan aku ambil kopi, aku jadi susah tidur. Dekat situ dia jadi macam stres sikit lah kan. Dan benda tu dia berlarutan sampai hari kedua guys. Okay, so aku rasa untuk aku hari kedua tu adalah hari yang paling stres lah. Bila hari kedua tu aku work from home kan. Jadi aku duduk kat rumah, benda dalam peti ais ada macam-macam air raya kan. Tapi tak boleh nak makan guys kan. So aku duduk buat kerja kan. Tapi macam kepala sentiasa fikir, alamak, kalau dapat makan ni sedapnya kan. Kalau aku pun kadang-kadang aku kan suka buka Grab kan. Tengok kat Grab, alamak, sedap punya makanan-makanan ni kan. Tapi tak boleh nak makan. So aku macam kental lah kan. Aku tahan tapi memang rasa stres lah masa hari kedua tu guys. Okay, lepas tu bila dah petang tu, dia dah rasa tenang sikit lah. Dah tenang sikit kan. Aku pun bila dah time berbuka tu, aku tak buat kesilapan yang sama lah kan. Aku berbuka, aku ambil air kosong. Lepas tu aku kena kopi sikit kan. Lepas tu aku terus busykan diri lah buat kerja kan. Lepas tu bawa anak aku pergi kelas ukulele apa benda semua kan. So busy. Hari kedua aku tidur awal. Lepas tu bila hari ketiga badan aku rasa memang dah adapt lah. Okay,
aku pun tak ada rasa stres, rasa nak makan kan. Aku pun tak buat kesilapan bodoh pergi buka Grab tengah-tengah hari kan. Aku relax lah sebab aku hari ketiga tu aku masuk office. So dekat office pun tengah hari aku tak ada nak turun bawah pergi makan kan. Aku fokus dengan kerja aku lah. Memang betul-betul fokus. Dan kalau korang aware kan, salah satu advantage bila ketone build up kan, dia akan jadi more fokus tau. Okay? Jadi bila korang buat kerja tu, badan rasa ringan. Lepas tu kita punya mental memang fokus dengan benda yang kita buat lah kan. Aku tak tahu sama ada tu placebo effect ataupun memang betul-betul itulah kesan ketone build up dalam badan kita lah. Okay? Lepas tu masa hari ketiga tu juga, bila berbuka pun aku tak ada rasa rushing nak makan pula, nak minum cepat-cepat kan. Aku macam biasa lah, relax kan. Berbuka pun aku pergi sembahyang maghrib dulu, lepas tu baru berbuka minum air kan. So hari ketiga tu memang betul-betul tranquil lah untuk aku kan. Memang relax gila. Hari keempat ni by right dia macam hari ketiga kan. Dia tak adalah macam stres sangat. Tapi bila masuk hari keempat, hari Khamis tu, dia dah rasa excited macam alamak, bila lah nak sampai hari 100 jam ni aku nak berbuka kan. Dan masa hari tu juga, yang pagi tu selepas aku 72 jam, aku up satu IG story. Okay, aku 72 jam dah settle, tinggal lagi satu hari to go kan. Aku tengok aku punya story tu pun sampai dekat 700 view. Lepas tu ramai gila DM tanya kan. Tu yang salah tu sebab aku buat video kali ni guys. Okay. Dan hari keempat ni, hari Khamis tu juga, dia mencabar sebab aku outstation. So aku kena drive ke JB lah. Dan aku gerak siang. So aku kena gerak drive tanpa makanan. Lebih kurang macam 4 jam lebih macam tu lah. Aku dah biasa drive jauh-jauh lah. Even masa bulan puasa pun aku pernah drive sampai siang kan. Aku drive sampai ke Kelantan pun ada kan. Jadi aku cakap tak apa, kita berhenti, tidur, lepas tu sambung balik journey kan. Jadi berjaya. Bila dah sampai dekat aku punya destination kan, so turns out aku outstation dekat JB. So aku stay dekat rumah mak aku lah. Bila sampai rumah mak aku, semestinya makanan lah dia punya cabaran utama kan. Jadi bila aku tengok macam-macam makanan, aku punya tak sabar nak makan kan. Bila lah nak sampai hari Jumaat kan. So aku tahan. Dan malam tu aku cuba tidur awal, tapi hari tu aku memang susah gila nak tidur lah. Aku susah gila nak tidur. Dan aku duk tengok movie, aku tengok Netflix, berapa episod aku tengok kan. Lepas tu akhirnya tertidur. Bila tertidur, bangun pagi, okay, ada lagi dalam 4-5 jam kan. So aku memang jadi lebih impatient kan sebenarnya kan. Walaupun dah tinggal sikit, jadi lebih impatient. So hari keempat tu aku cakap dengan mak aku, mak ni lah masakkan something, then aku bawa bekal lah pergi ke site kan. Dan bila dah sampai tahap tu guys, badan kau sebenarnya dah adapt dah kan. Aku dah tak ada rasa craving kau kan. Tapi cuma rasa macam kalau dapat makan dia punyalah sedap kan. Dan turns out pukul 10 tu, untuk aku makan tu, adik aku cakap, engkau nanti kalau macam dah sampai 100 jam tu, nak berbuka tu, kau makanlah benda-benda yang macam light untuk perut lu kan. So aku pun pergi dekat ni, aku pergi Family Mart, aku beli yogurt lah kan. Aku beli yogurt natural flavour je, tak ada buah-buahan apa, aku ambil natural flavour. Lepas tu sampailah pukul 10 pagi. Bila 10 pagi tu cakap kau, dia punya rasa kan, bila dah habis tu, tiba-tiba rasa macam alamak kalau macam aku boleh lanjutkan beberapa jam lagi pun best juga kan. Sebab badan kita memang dah betul-betul adapt guys. Okay. Dan aku rasa mungkin itu salah satu efek autophagy ke kan. Dia dah repair ataupun dia recycle damage cells ke apa. Aku rasa fresh gila. Lepas tu kalau aku rasa kalau macam aku teruskan sampai ke petang lagi pun tak ada masalah guys. Okay. Tapi disebabkan aku dah beli aku punya yogurt, lepas tu ada makanan yang mak aku bekalkan, aku pun okay lah. Aku buka yogurt tu, aku cakap dengan kau guys, itu adalah yogurt paling sedap aku makan sepanjang seumur hidup aku lah. Okay. Sebab kau bayangkan dia punya situation dia. Ini salah satu lagi advantage bila kau buat benda ni lah. Selama 4 hari tu, kau punya palate ni, dia rasa ni memang dah betul-betul clean dan memang free daripada apa-apa makanan, apa-apa flavour. Bila kena yogurt tu, bapak sedap gila. Walaupun dia natural flavour dia,
memang sangat-sangat sedap lah. Lepas tu bila aku dah settle tu, aku relax kejap kan. Okay, dah habis 100 jam kan, Alhamdulillah kan. Lepas tu bila aku makan pula makanan yang mak aku bekalkan, Alhamdulillah, sedap gila weh. Memang dia punya rasa tu sangat-sangat amplified. Memang tu apa, ke tahap yang sangat-sangat gila lah. Okay, dan kalau boleh aku nak reverse balik ke saat tu lah. Okay, itu pengalaman aku daripada hari pertama sampai hari keempat aku buat puasa 100 jam tanpa makanan ni guys. Okay guys, satu aku punya pengalaman lah kan, untuk aku buat puasa 100 jam ni. So sekarang ni aku nak kongsikan dengan korang apa cabaran-cabaran yang aku hadapi daripada hari first sampai hari keempat aku buat benda ni lah. Pertama sekali, of course sebab ni adalah bulan raya kan, open house kan, ada open house dekat office kan, tapi aku tak dapat nak join lah kan. Geng-geng ajak pergi tapi kita pula tengah puasa dan menahan nafsu kan, jadi maintain, aku tak join lah. Okay, lepas tu bila balik rumah, macam aku cakap tadi, makanan mak aku masak lah. Okay, lepas tu benda ni masa aku mula nak buat, even wife aku sendiri pun tak agree. Sebab yelah, benda ni agak ekstrim kan. Dan mungkin akan ada apa-apa cons ke kan. Tapi tak tahulah. Tapi aku sendiri, aku rasa memang aku boleh buat. Dan end up bila dah habis pun wife aku okey je kan. Dia punya concern tu dari segi nanti kesian dekat badan aku lah. Okay. Lepas tu food noise. Food noise ni adalah benda-benda yang suara-suara jahat yang membisikkan dekat kita, yang kita perlukan makan guys. Okay? Kadang-kadang kita tak lapar pun kan, tapi bila ada food noise ni kita rasa macam craving kan. Tu yang kita jadi craving tau. Kita macam sentiasa nak makan kan. Tapi benda ni juga dia disebabkan kita punya dependent kepada gula kan. Benda-benda ni yang buat kita rasa craving guys. Okay. Lepas tu guys, benda craving ni juga, kalau macam korang pernah tahu, ada satu perkataan Japan tu, tak silap aku kan, dia macam apa, maksud dia lonely mouth. Dia korang tak lapar, tapi kau punya mulut ni rasa kesepian, jadi dia perlukan makanan untuk terus makan lah. Okay. Lepas tu satu lagi cabaran aku tu sebab tak boleh nak workout lah. Bukan tak boleh nak workout, macam aku cakap tadi, nak workout boleh tapi nanti badan akan undergone stres yang sangat tinggi kan. Stres akan build up, macam korang overtrain lah. Okay. So sebabkan aku macam selalu berlari, jadi aku kena tahan diri aku daripada aku workout. Okay. Lepas tu satu lagi cabaran untuk aku adalah aku kena outstation lah. Dan outstation tu pula hari keempat, yang mana aku punya kalau ikut dia punya cycle tu, tenaga tu makin lama makin berkurangan lah kan. Tu secara teori, tapi end up aku dapat je sampai ke hari yang terakhir guys. Okay. Lepas tu guys, sebelum kita lupa aku rasa satu lagi advantage yang aku memang rasa sangat-sangat ketara lah lepas aku buat benda ni adalah aku punya craving terhadap benda manis tu memang sangat-sangat berkurangan guys. Okay. Sebab macam aku beritahu awal tadi, aku memang sweet tooth. Aku suka makan kek. Lepas tu aku suka kalau minum, aku minum air manis kan. Tapi lepas aku buat benda-benda ni, aku dah tak rasa sangat aku setiap masa nak minum air manis lah. Okay. Dan kalau aku nak minum pun, aku pergi dapur, aku akan ambil air kosong je lah. Kalau macam aku nak beli kopi, aku akan beli americano lah kan. Aku rasa tu mungkin salah satu benefit yang aku sangat-sangat suka, sebab dia dah mengurangkan aku punya dependency terhadap air manis guys. Okay. Lepas tu aku nak kongsi dekat korang pula tips kalau macam korang nak buat lah. Okay. Jadi benda-benda ni, apa yang aku kongsikan ni, mungkin korang boleh consider sama ada korang nak buat ataupun tak. Dan bila korang buat tu, apa yang korang boleh aplikasikan lah. Okay. Okay guys, yang pertama sekali sebelum korang buat, benda yang korang kena tahu adalah korang punya tujuan. Apa tujuan korang nak buat. Okay. Sama ada korang nak turunkan berat badan ke kan, ataupun kalau macam korang nak turunkan berat badan, mungkin korang tak perlu to the extent untuk korang buat sampai 100 jam kan. Lepas tu kalau macam korang buat pun, sama ada korang nak combinekan sekali dengan puasa 6 ke ataupun puasa sunat ke kan. So yang tu satu lagi dia akan relate dengan benda berikutnya. Tips adalah
korang kena tahu korang punya kebolehan diri sendiri guys. Dia bukan saja fizikal tapi korang punya mental juga kan. Kadang-kadang ada orang yang tak makan lama pun akan jadi stres, mungkin akan jadi cepat marah ke kan, tak tenang ke pun ada juga. Jadi korang kena assess diri korang sendiri dan buat research yang secukupnya guys. Okay? Lepas tu, disebabkan benda ni tanpa makanan, korang kena pastikan korang ada bekalan air yang cukup untuk hydration Okay? Maknanya bila kalau korang tak combinekan dengan puasa, sepanjang hari tu korang boleh je minum air kosong ataupun minum air yang tak ada gula kan. Dan kalau macam korang puasa macam aku, bila berbuka tu kena pastikan korang punya bekalan hydration cukup kan. Minum continuously minum air kosong ataupun air-air yang lain macam aku cakap tadi. Okay? Lepas tu physical activity. Macam aku kongsikan, bagi aku limit kan, jangan push badan kau, jangan overtrain, jangan tingkatkan kau punya loading masa kau orang tengah buat benda ni dengan tujuan kau nak bakar lebih cepat, nak bakar lebih banyak. Just buat aktiviti harian okay, macam biasa. Lepas tu tips berikutnya, pastikan kau orang dapat tidur yang cukup guys. Okay? Maknanya macam aku cakap tadi, jangan ambil kopi terlebih sangat, nanti kau susah nak tidur dan akan jadi stres bila badan dah perlukan bahan bakar tapi kita dah stuff dia, dan bila malam duk terfikir pasal benda ni, tak boleh nak tidur. Okay? Lepas tu kalau tak ada keperluan, kalau kau nak fokus benda ni saja, tak perlulah kau nak sekalikan dengan puasa kan. Kalau macam kau punya fizikal, kau punya mental, kau rasa kau larat, bolehlah buat macam aku, sekalikan dengan puasa 6. Okay? Sebab sekarang ni pun dah tinggal beberapa, dah kurang daripada setengah bulan Syawal ni. So kalau macam kau nak buat, kau kena plan betul-betul lah. Yang seterusnya guys, tips lagi kalau macam keadaan sekarang ni, environment ataupun ekosistem sekarang ni, dekat mana-mana selalunya ada open house. Jadi kalau korang buat, korang kena asingkan diri korang daripada environment yang macam ni kan. Kalau macam banyak open house yang di sekeliling korang, kalau boleh bila ada open house ni, kau pergilah buat benda lain. Dan relate juga dengan tips yang berikutnya, korang busykan diri guys. Okay? Jangan tiba-tiba korang pergi duduk seorang-seorang tak buat apa-apa kan. Nanti benda-benda food noise ni akan datang dan mengganggu korang punya jadual puasa daripada makanan ni guys. Okay? Kalau macam korang ada kerja, korang fokus buat kerja korang, inilah masa untuk korang fokus, sebab korang dah kurang benda-benda lain. Contoh macam nak pergi beli makanan, nak pergi lepak makan kan. Jadi ini adalah masanya guys. Jadi guys, aku rasa tu je tips-tips yang aku nak kongsikan kalau macam korang nak cuba untuk buat benda ni lagi satu, relate juga dengan research yang korang kena buat tadi. Korang tentukan sama ada korang nak buat 48 jam ataupun 72 jam ataupun 100 jam macam yang aku buat, ataupun mungkin lebih lagi kalau korang larat kan. Tapi kalau macam within this period kan, kalau macam tiba-tiba korang rasa macam aku tak larat dah, aku rasa memang dah lapar teruk kan, gastrik ke apa, aku cadangkan korang makan je guys. Okay? Tak perlu nak push diri korang, sebab benda ni dia memang dia datangkan advantage terhadap kita punya kesihatan. Tapi kalau macam korang overdo, kalau macam korang tak take precaution, mungkin akan datangkan mudarat dekat diri korang sendiri Okay? Kalau macam rasa tak larat tu, minum je ataupun korang pergi makan je guys. Okay? Sebab benda ni pun dia ada banyak masa. Kalau macam kau nak buat pun kan, tak buat kali ni, mungkin akan buat di masa akan datang kan. Tapi kalau macam tanya aku, adakah aku akan repeat lagi buat benda ni, aku akan cakap yes. Tapi mungkin aku tak akan buat 100 jam mungkin aku akan buat 72 jam. Tapi kalau aku buat 100 jam, aku akan pastikan sebelum aku buat tu, aku akan try untuk pergi klinik buat blood test. Lepas tu sebelum aku berbuka hari last tu, aku akan pergi lagi sekali and buat blood test dan tengok macam mana dia punya comparison untuk dapat data yang lebih baik Okay? Jadi guys, aku rasa macam dah cukup apa yang aku kongsikan dalam video kali ni. Kalau ada benda yang aku terlupa nak kongsikan ataupun tak lengkap, korang boleh komen kat bawah, nanti aku akan jawab persoalan korang. Ataupun kalau macam tiba korang rasa apa yang aku cakap ni salah pun, korang boleh komen dekat bawah. Sebab aku kena ingatkan, aku bukan nutritionist. Benda-benda ni aku buat berdasarkan aku punya research sendiri, dan aku tanya orang yang berkelayakan, dan ada juga aku tanya kepada doktor sendiri. Jadi bila kalau ada yang tak betul,
korang boleh komen kat bawah, kita boleh sama-sama bincang guys, okay? Dan sekali lagi aku tegaskan, kalau macam ada di antara korang yang nak cuba benda ni, korang tanya orang yang berkelayakan, consult korang punya physician, korang punya dietitian, korang punya gym trainer ke apa, dan pastikan ada advantage dekat diri korang dan tak mendatangkan mudarat lah, okay? Aku kena tekankan benda ni sebab nanti kan orang cakap macam kau ni orang cakap kau ni bagi ajaran sesat apa tak. Bukan tu tujuan aku. Aku kongsi kamu sebab ramai geng-geng yang DM aku tanya, bang, yang ni ada special video tak pasal benda ni. Jadi apa yang aku kongsikan adalah based on aku punya research, based on aku punya pengalaman, dan apa yang benefit dekat diri aku, dan apa yang aku cabaran yang aku face untuk buat benda ni lah. Tapi apa-apa pun aku memang sangat-sangat bersyukur sebab aku dapat completekan 100 jam tanpa sebarang makanan guys. Mula-mula aku rasa benda ni memang mustahil untuk aku. Tapi kalau macam kita betul-betul nekat, aku percaya tak ada apa yang mustahil untuk kita buat lah, okay? Tapi kena ingat macam tadi, kita punya fizikal dengan mental nombor satu lah. Kalau tak boleh, jangan buat, okay? Jadi guys, aku rasa tu je aku nak kongsi untuk video kali ni. Terima kasih banyak dekat korang semua yang tonton video ni daripada awal sampai ke saat ni, okay? Kita jumpa lagi dalam video-video berikutnya. Aku ada kasut yang aku nak unbox dan aku nak kongsikan. Cuma concern aku adalah masa lah. Kalau ada masa, confirm aku buat dan aku akan kongsikan. Lepas tu, siapa yang belum subscribe to channel Enstaff, jangan lupa klik subscribe button kat bawah dan tekan loceng kat sebelah dia. Kalau aku up video terbaru, korang akan dapat notifikasi. Kalau aku set up live session pun, korang akan dapat notifikasi guys, okay? Lepas tu, follow juga aku punya IG ADXSKULL dan juga Growbox Enstaff untuk barang-barang pre-love, especially barang-barang running guys, okay? Jadi guys, aku jumpa lagi korang dalam video-video berikutnya. Korang semua stay safe, korang semua take care dan selamat berlari dan selamat Hari Raya Aidilfitri sekali lagi guys. Bye-bye.